Selagi kita boleh selesaikan masalah itu, kita tidak datang kepada Allah. Selagi kita boleh selesaikan perkara itu, kita takkan pergi kepada Allah, datang kepada Allah, sujud kepada Allah. Kita rasa aku boleh selesaikan masalah ini tanpa Engkau ya Allah. Tapi bila duit kita tak boleh selesaikan masalah itu, barulah kita pergi kepada Allah. Maka Allah ini tempat terakhir untuk kita. Kita yang beriman kepada Allah, tetapi Allah ini tempat terakhir dalam tujuan kita. Allah ini pilihan terakhir dalam hidup kita. Apakah kita tidak sedar kita sedang bongkak kepada Allah? Apakah kita tidak sedar yang kita sedang sombong kepada Tuhan kita? Apakah kita tidak sedar kita sedang mengenepikan perkara yang patutnya didahulukan, perkara yang sepatutnya yang kita perlu lakukan, tetapi sebaliknya atas kesombongan kita, aku ada duit, sampai masanya akhirnya segala ikhtiar kita telah habis. Di mana tempat akhir tujuan kita? Masa itu barulah kita akan ambil air wuduk, barulah kita akan bentang sajadah putih yang sedang usang itu, barulah kita mengakui, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Sebenarnya kita telah lama silap dalam hidup ini. Jangan terus silap sehingga sampai masanya Allah ambil nyawa kita. Jangan terus berbuat silap kerana kita telah silap 50 tahun, kita telah silap 60 tahun, kita telah silap 70 tahun. Kita telah silap dalam hidup ini dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.